Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nareswari Nur Faizah. Saya berasal dari SMP IT Ihsanul Fikri Kota Magelang. Berdirinya saya di sini akan membacakan puisi. Rakyat, karya Hartojo Atmadja. Rakyat ialah kita, jutaan tangan yang mengayun dalam kerja di bumi, di tanah tercinta. Jutaan tangan yang mengayun bersama, membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga, mengepulkan asap dari cerobong pabrik-pabrik di kota, menaikkan layar menebar jalan, meraba kelam di tambang logam dan batu bara. Rakyat ialah tangan yang bekerja. Rakyat ialah kita, otak yang menapak sepanjang jemaring angka-angka, yang selalu berkata dua adalah dua, yang bergerak di simpang siur garis niaga. Rakyat ialah otak yang menulis angka-angka. Rakyat ialah kita, beragam suara di langit, di tanah tercinta. Suara bangsi di rumah berjenjang bertangga, suara kecapi di pegunungan jelita, suara bonang mengambang di pendapa, suara kecap di muka pura, suara tifa di hutan kebun pala. Rakyat ialah suara beraneka. Rakyat ialah kita, puisi kaya makna di wajah semesta. Di darat, hari yang beringat, gunung batu berwarna coklat. Di laut, angin yang menyapu kabut, awan yang menyimpan topan. Rakyat ialah puisi di wajah semesta. Rakyat ialah kita, darah di tubuh bangsa, debar sepanjang masa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.